jangan jauh-jauh. Aisyah. Alamak. Malam-malam pergi pantai. Oh, kau. Okey, kita nak tengok apa yang ada di bawah sana. Jangan jauh-jauh. Alamak, nanti kereta kotor. Air surut. Itu apa tu? Air ke? Air. Itu apa tu? Yang air hitam tu? Itu apa tu? Pasir. Tapi pasir. Nanti tenggelam. Jangan. Bak empor ke? Lebih. Hah? Pasir lebih. Aisyah, tak mau Aisyah. Tenggelam, kita tenggelam. Yang belah sana tu. Pasir dia hisap boleh lah. Bagus. Pasir. Kenapa dia warna hitam? Mikael, tak mau lah. Lembek lah. Bahayalah malam-malam. Jom, Mami takut lah. Apa? Mikael, tak mau lah. Nanti kotor lah kereta. Nak masuk tak? Dah, jom. Oh, batu. Kenapa bau dia? Joran lah. Jom siap. Bukan lah. Apa? Dapat memancing. Ambil. Orang cari apa? Ada tadi kan. Itu apa yang hitam tu? Sedut. Abang. Siput sedut. Amin dia yang hitam tu. Betul ke? Berkarat tu. Lah. First time Mami tengok siput sedut ni. Dia laut. Dia susut dia ni. Boleh pegang. Boleh pegang tak? Ini yang orang kutip makan. Takutnya nak makan. Nak macam pegang. Aku dah pegang dah. Ini bukti. Dah duduk tu. Oh, ini rupanya. First time Mami tengok. Sedut. Amin dia yang hitam. Boleh bijak. Sini banyak. Sini boleh bijak. Janganlah Mikael. Dia hisap lah. Ada ikan tu. Dah, tak mau ke tengah lah. Mami, ini apa hitam ni? Apa ni? Tahu lah Mami. Ini lumpur Bijak. Kau kaki lah. Pakai kaki lah. Get out. Tepi dia bagi kilo. Pasir ni kau tahu tak? Pasir yang apa yang disusun kat atas tu. Yang dia ambil tu disusun kat atas. Pasir dua. Gerai. Hah? Tak ada. Ni kalau kat dalam ada. Basuh kaki lah. Di dalam sebab ni semua dia. Masuk ke dalam ah. Banyaknya siput. Betul ke ni siput yang orang makan? Kenapa dia ada kat pantai macam ni? Dia nampak bergerak lah tadi. Dia hidup. Aku Hitamnya. Orang sampai sana pula. Dia orang cari siput tu. Jom bawa balik. Bawa balik sikit. Bawa balik sikit. bagi ke puyuh makan. Jom aku nak kutip. Mati le. Kita Ada apa? Jomlah. Yalah ke tengah. Di sini je. Apa nama ni? Kutu. Ajak. Pakai tu. Banyaknya siput. Kita kesiannya pijak dia. Apa tu? Tak ada ketam ke apa? Pasir dia lembek lah Kak Weh, apa tu? Oh ni apa penyu yang macam ketam tu. Ya, dia dalam kerang tu. Itulah. Dia mandi lumpur. Jangan malam lumpur. Mami kata dah jadi nak mandi lumpur.
Mampu tapi Ni kutu air kot. tak tenggelam dia mak. Dah ke dalam.